Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, so dalam video ni saya nak terangkan sedikit kepada anda tentang WhatsApp Message Template dan juga 24 hours conversation windows. So bagi anda yang menggunakan WhatsApp official, WhatsApp Cloud API, anda perlu tahu tentang benda ini. Ini benda yang sangat wajib untuk anda faham. Okey, baik. So first thing first, apa itu 24 hours conversation window? So kalau anda tengok kat sini, kalau anda tanyalah dekat dalam Google Gemini pun dia dah bagi tahu dah. The WhatsApp 24 hours conversation window is a policy for the WhatsApp business API that restrict business from sending free form message to user unless a customer has interact with them within the last 24 hours. So maksudnya kat sini adalah kalau customer tu hantar je message, dia first time hantar message kat kita, Meta dia akan open 24 hours conversation window. Okay, so dalam masa 24 jam itu kita boleh hantar seberapa banyak message, free form message. Okay, tak kisahlah dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, bentuk teks, nak bubble banyak-banyak pun boleh, kita boleh hantar. Yang itu biasanya orang faham ianya adalah chatbot. Okey, itu adalah chatbot kalau bahasa kebanyakan orang panggil lah. Tapi sebenarnya itu adalah 24 hours conversation window. Kita boleh hantar back and forth lah kalau customer tu bagi message, lepas tu kita hantar message kepada dia, dan ianya adalah percuma dalam masa 24 jam provided user ataupun customer kita tu yang hantar message dulu dekat kita. Contohnya kalau customer tu klik iklan kita, terus masuk ke Facebook, and then dekat Facebook dia hantar message kan, dia akan hantar kita punya keyword yang kita dah set dekat dalam iklan kita tu. So dia akan automatically open 24 hours conversation window. Kita boleh hantar apa-apa message kepada dia secara percuma. So anda kena faham yang ini. That's why kalau orang tanya dekat saya, mahal ke nak guna official API ini, sebenarnya ianya sangatlah murah sebab ia adalah percuma. Okay, percuma kalau message itu user yang initiate dahulu, user yang hantar dulu message kepada kita, dan kita boleh hantar seberapa banyak message kepada dia dalam masa 24 jam. Okay, tapi let's say selepas 24 jam user berinteraksi dengan kita, last message dia adalah 24 hours ago, and then kita sendiri yang nak hantar message follow up kepada dia. So maksudnya kita dah outside of 24 hours conversation window. Jadi dalam selepas 24 hours conversation window, kita nak hantar message dia, sebab kita menggunakan WhatsApp Business API ini, kita perlu menggunakan WhatsApp Message Template. Okay, so WhatsApp Message Template ni apa pula? So kalau kita tanya Gemini, dia akan bagi tahu macam ni. WhatsApp Message Template are pre-approved, okay, structured message formats used by business to send proactive notification, marketing, utility, authentication to user outside the 24 hours support window. So maksudnya kalau kita nak hantar message follow up, kita nak hantar message tracking number kepada dia, so kita perlu menggunakan WhatsApp Message Template ini, dan ianya adalah pre-approved. Maksudnya kita kena susun dulu apa yang kita nak hantar, dan kita minta approval daripada Meta. Once dia dah approve, baru kita boleh menggunakan WhatsApp message tersebut untuk kita hantar kepada user tersebut. So macam mana kita nak buat benda tu, WhatsApp Message Template ini dekat dalam platform seposen.ai adalah kita boleh pergi ke bahagian content. Okay, so masuk dulu. Kalau anda dekat bahagian workspace, anda kena pergi dulu dekat omnichannel. Selepas itu anda pergi ke bahagian content dekat sini, and then pergi ke bahagian message templates. So klik dekat sini. So nampak saya dah ada buat banyak dah message template yang saya buat. Okay, so status dia dah approve. So maksudnya saya dah boleh gunakan message-message yang saya dah buat ini untuk dihantar kepada user kita. So nanti saya akan buat dalam satu video yang lain lah, macam mana cara kita nak buat message template dan sebagainya. Cuma nak bagi tahu location dan apa itu perbezaan di antara WhatsApp message template dan juga apa itu 24 hours conversation window. Jadi saya harap anda faham tentang benda ini betul-betul dulu, barulah nanti anda senang nak olah anda punya flow dan sebagainya, bila masa anda perlu guna message template, dan bila masa anda perlu boleh pakai message yang biasa sahaja. Alright, so itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.